Ramai orang salah faham tentang istiqomah. Kita ingat istiqomah ni kena buat banyak, kena sentiasa konsisten tanpa jatuh. Hakikatnya, benda tu memang mustahil. Istiqomah bukan tentang tak pernah jatuh. Istiqomah adalah setiap kali jatuh, kita pilih untuk bangun semula. Walaupun perlahan, walaupun cuma satu langkah kecil. Masalah kita nak berubah besar-besaran. Seminggu rajin, lepas tu hilang. Itu bukan istiqomah, itu semangat sementara je. Istiqomah ni bila kita buat sedikit tapi tak berhenti. Contohnya, satu ayat Al-Quran sehari. Satu solat di awal waktu yang kita jaga betul-betul. Nampak kecil, tapi yang kecil dan berterusan itulah yang membentuk diri dan iman kita. Jadi, jangan tanya kenapa aku tak sehebat dulu. Tapi, tanya diri apa satu benda kecil yang aku boleh jaga sampai hujung bulan ni. Itu mungkin permulaan istiqomah. Az-Zuha menyantuni dengan hati.